Assalamualaikum geng. Ni, korang kena ada satu ni untuk kereta korang ni. Simpan elok-elok. Ketika emergency, berguna benda ni. Sangat-sangat penting. Tahu apa ni? Ni dia. 4 dalam 1. Ni dia. Jumper, power bank, pam angin, lampu suluh. Ni, mantap geng. Body yang solid dengan skrin LED geng. Nampak tak? Skrin LED, ada bacaan bateri. Lepas tu, boleh kontrol pressure angin. Korang nak isi macam mana. Yang paling special lagi, ada torchlight geng. Lampu emergency. Lepas tu, lampu berkelip macam ni lagi. Bukan tu sahaja geng. Wire pump pula sangat-sangat tebal. Cara guna dia sangat mudah. Jom aku tunjuk. Kita test dekat tayar ni. Tengok. Contohnya tayar ni dah kurang angin sangat-sangat. Dah kempis tayar dia. Mudah sangat nak guna dia. Tinggal masuk je kepala pump angin kat sini. Nampak angin dah masuk. Lepas tu pressure angin ada 150 saja. Kita set lah 200 lebih sikit. 210. Nampak tak tu? Bateri pun penuh lagi geng. Tinggal on saja. Angin dah masuk. Ngam-ngam 210, angin terus masuk. Tengok, dia berhenti sendiri geng. Mantap tak pam angin ni kan? Untuk jumper boleh, untuk pam angin boleh, lampu suluh boleh, backup power bank pun boleh. Berguna power bank macam ni. Nak tengok cara jumper? Aku dah post video tu. Korang cari je video aku jumper tu. Untuk dapatkan produk ni, mudah saja. Korang tekan je bako kuning ni, terus dapat beli. Dapatkah dapat? Dapat. Ciao dulu.